cancel satu mat nak kan. Tapi saya sebenarnya BBQ ni lainnya awal-awalnya kelas S je, tapi saya fikir bila mat nak cancel tu kita ajak je semua sekali. Lecturer pun kita ajak je, yang dah pension pun kita ajak sekali. Itu pun ada 3 orang lecturer yang tak dapat datang. Tapi melihat ke-6 lecturer ni pun saya sudah rasa sebab kita ada 2 minggu je lagi kat sini. After this kena jadi seorang yang serius lah lepas ni, maksudnya tak boleh main-main lah. Dua lah. Nak belajar dalam kelas tu dah ada Perasaan ni saya tak main-main dah. Tanya kepada semua dah berjaya kan? Rakan-rakan semua, saya sendirilah secara personalnya. Saya tak tahu lah. Saya tahu banyak telefon dari Sati. Saya sedar. Bukan kata sakit tak perasan, memang nak bagi sakit hati. Jadi hari ni kita minta maaf dalam kata minta pengajian. Tapi siapa yang buat RPH dan jual boleh bagi kat kami. Kita jumpa minggu depan. Memang dah bagi tahu Aaron. Saya dah bagi tahu ke semua orang, betul tak? Saya cakap apa? Bukan cek tarik. Saya cantik. Okey, saya dah bagi tahu kat semua orang kan. Last event sahaja. Ya. Itulah saya kata buat something. Kalau tak buat tu yang Aaron tu paksa buat semua orang combine sekali. Kalau tidak yang kata match tak jadi tu memang saya sangat sedih lah. Saya tak tahu apa isu you all, tapi saya rasa Sedih. macam sedih sebenarnya. Sebab saya ingatkan ada satu program yang you all boleh bergabung bersama-sama buat kerja yang bersama-sama. Sebab saya suka bila you all tahu macam mana buat projek tu. Saya sangat macam Tak puas. tak puas. Kamu tahu kan, saya memang suka sangat buat projek dengan pelajar-pelajar maths. Tapi itulah pelajar-pelajar maths ni banyak saya terima, tak juga. Depan saya mungkin you all takut kot. Takut kan? Takut. Dengan saya kata okay, so saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Alhamdulillah dah sampai penghujung dan saya rasa dapat something yang kan, happy kan? Yang ni lah yang akan simpan sampai bila-bila kamu akan ingat. Okay, sebab inilah yang seharusnya akan last kali yang kamu akan ingat. Yang tengah-tengah tu gambar tu mungkin ingat lupa. Dia akan jadi macam-macam ingat dan lupa. Yang ni yang kamu akan teringat zahir daripada saya tak sangka muka dia macam tu Saya pakai topeng. Tahniah semua. Saya tak cukup ilmu saya sampai kepada kamu. Ajar secara mendidik lah, selamat menjadi pendidik. Nah, sebab kalau takat cukup bulan dapat gaji, itu je lah yang kita dapat. Tapi yang kita yang sebenarnya ialah nak mendidik, sebab telefon banyak sangat dugaan gangguan tu yang gangguan dari pengaruh-pengaruh luar macam-macam kan, bila kita dengar habis sampai di sini. Kemudian dengar lah sama berita-berita ni kita semakin tua kan. Jadi tanya-tanya lah khabar. Nah, okay. Sekian, terima kasih. Saya terkejut juga. Lambat lagi. Saya belum lagi isi borang. Tidak gitu. Fresh ini. Dia nangis. Tak apa, kita jumpa lagi minggu depan. Week lagi kat sini kan. So dalam
So you tengoklah mana-mana you dapat tu, terima je lah. Okay. Lepas tu sama juga nasihat daripada GB di sekolah luar, kalau you all berkesempatan sambunglah. Yang ni nasihat GB di sekolah yang saya pernah pergi praktikum, sebab dia perasan cikgu-cikgu batch ini ramai yang dapat A yang banyak-banyak dalam SPM. So dia cakap jangan henti dekat situ saja. Kalau boleh, yang mampu boleh. Nak mencelah kepada MIP putih W428 sila alih kereta. Apa dia? Okey. Mohon maaf sekiranya terguris kata. Banyak sah. Okay, kita salah cakap fresh. Okay, kita salah buat apa-apa. And take care. Okay, see you when you see me. Terima kasih lah sebab dan tahniah sebab berjaya anjurkan penapus tinggi di Sarawak. Tutup sikit mulut. Pengalaman 6 jam naik bot. Kan? Tengah-tengah bandar KL kan, daripada hutan tu yang setiap bulan saya kena naik turun bukit untuk bersihkan pipe saluran pipe sekolah. Dan sebenarnya kamu pun pernah mengalami kesusahan. Oh. Kamu semua kan, kita tahu kesusahan waktu belajar macam mana. Dan sebenarnya hakikatnya melalui kesusahan kita akan belajar lah. Aduh, pengalaman. Dan melalui pengalaman kita akan lebih memahami. Okey. Jadi saya pernah berada di titik terendah kesusahan. Titik tertinggi kesusahan tu. Sebab kita pernah mengalami proses kan, daripada hutan pedalaman pergi ke pekan bandar. Saya posting daripada Sarawak tu ke KL. Belakang tu nampak KCC lah. So bayangkan daripada kawasan keliling ke hutan, tiba-tiba kawasan bangunan cakaran tu kan. Okey. So secara ringkasnya saya 2 sekolah, 2 polis matrikulasi dan 1 IDG lah. Okey. So setiap perjalanan tu dia ada proses baru lah, benda baru kita belajar. Dan bagi kita sebagai yang umat Islam ni, kita ada Quran dan surat tu baca lah kalau ni kan, untuk perubatan dalaman. Okey. Dan support lah, kawan-kawan support lah kan. Kalau aku kena posting dengan kapit ni kan. Berapit? Kapit. Enggak ke berapit? Nak tak apa, nanti kami tengok hang macam mana. Ha. Tak apa, bagi harapan tu. So kesusahan tu akan ada, sama ada kesusahan secara fizikal ataupun persekitaran ataupun kesusahan dalam kita menyesuaikan diri di tempat baru lah. Kan? Sebab kamu generasi Sangat yang takut nanti Allah bagi. Jadi all the best saya ucapkan, dia jadilah guru yang baik. Dari segi akademik semua awak cemerlang, ya. Tapi kita tanggungjawab kita sebagai guru, banyak macam Puan Ana cakap tadi kan. Janganlah anggap boleh nak pakai diri. Sekarang lain konsepnya kan. Kan? Jadi itulah. Apa lagi saya nak cakap ya? Sebarang kekurangan ya, ataupun tersilap, tersalah ya. Tersalah tutur. So all the best to you.